So untuk sekarang perbezaan antara X70 dengan Honda CR-V lah. Ini antara comparison yang biasa customer buat untuk X70. Ini cara-cara dia untuk attack and defense lah. Macam mana kita nak defense kita punya X70. Untuk first kali dia punya key dia, untuk information untuk X70 ni, untuk X70 dia launching daripada 2024. So kereta baru jugalah. Untuk CR-V 2023. So dia lambat setahun. And then dari segi engine, untuk X70 kita pakai 3 silinder, CR-V 4 silinder. So far untuk X70 engine dia okey juga sebab kita pakai 1.5 turbo direct injection. Sama juga dengan CR-V. Tapi biasanya customer tak tanya detail sangat lah. So boleh je cakap sama je untuk engine dia. Kita pakai 1.5 turbo TGDI. Direct injection tu lagi power lah. And then dari segi transmission menang dekat X70 sebab kita pakai 7 speed. Kalau untuk CR-V kita pakai CVT. CVT ni biasanya memang engine dia low sikit lah daripada yang DCT. DCT lagi advance. And then dari segi harga pun memang X70 menang jauh. Dia punya harga dia lagi rendah daripada CR-V. Sebab yang full spec pun 126. Kalau yang lower spec CR-V pun 159. So yang high spec punya X70 pun harga dah boleh dapat yang ni dah, yang full spec. And then dari segi variant dia, macam biasalah, kalau untuk Proton kita ada 4 variant. Kalau CR-V kita ada 3 variant. So customer boleh pilih variant mana yang ikut dia punya income yang sesuai lah untuk X70. And then dari segi warranty sama je, 5 tahun, limited mileage. And then dari segi NCAP, declaration untuk NCAP rating ni menang dekat X70. X70 89, CR-V 87. And then dia ada banyak juga unique selling point. Tapi unique selling point ni biasanya korang boleh pandai-pandai lah untuk CR-V dengan X70. And then dari segi attacking pula, kalau untuk X70 dia punya IHU dia lagi besar daripada CR-V. 12.3. Kalau CR-V 9 saja. Untuk IHU dia. And then untuk voice command, Proton adalah untuk voice command. Kalau untuk CR-V memang tak ada voice command. Voice command tu so far membantu juga kalau dia nak pergi mana-mana tempat kan. Untuk nak onkan radio ke, sunroof ke, tingkap. Kalau untuk navigation sama juga. Dia ada GPS, Proton bagi, maps yang disediakan oleh Proton sendiri. Kalau untuk CR-V kena daripada handphone, untuk dia punya maps dia. And then dia ada smart features juga untuk X70, macam Jukes Music, cuaca pun dia boleh beritahu. Kalau untuk CR-V limited untuk smartphone. Dia ada based on handphone juga. Kalau dia tak cover, dia tak up to date, tak boleh pakai untuk CR-V. And then daripada tu, selain daripada tu, untuk X70 pun kita ada material pakai Nappa leather. So Nappa leather tu macam kita tahulah, memang material dia baik daripada kulit biasa. And then dari segi sistem gearbox dia pun kita pakai latest punya DCT. And then dia ada sunroof, high proton dan sebagainya. So dari segi benda lain, untuk X70 dengan CR-V, tu je. Dari segi material, space, speed, untuk X70 7 speed. And then CR-V CVT lah. Advantage dia, kita pakai quick gear shift. And then dia punya pickup lebih kepada X70. Kalau CR-V lebih kepada smooth lah dia punya transmission tu. Boleh cover lah dia punya tu. So last kali dia punya airbag menang dekat CR-V. CR-V ada 8, Proton ada 6. And then dari segi ada sistem X70 level 2. Kalau CR-V dia pakai sensor saja. So ada sistem untuk X70 safety features dia lagi more advance lah. And then dari segi kamera kita pakai 360. Kalau CR-V dia ada multi view saja. Multi view dia tak berapa advance. Dari segi bonnet menang dekat CR-V. Tapi so far tak ada masalah pun. Still 500 lebih lah. Still muat je nak isi barang-barang banyak.
500 lebih. Itu saja.